Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak set up kereta aku macam camping car. Sebenarnya dah lama dah bila buka YouTube, orang duk share-share pasal SUV car, compact car punya camping. So, aku beli barang semua. Sekejap aku ambil gunting jap. Ni kereta aku. Sebab aku single, tak ada anak semua, so aku decide untuk beli kereta kecil. Aku dah jual kereta BMW aku sebab terlalu besar bagi aku, dan aku pula jenis bawa kereta 60 km sejam saja, tak bawa laju. So tak sesuai lah untuk aku pakai BMW kalau bawa slow. Oh, ada semua bantal. Dan berat gila. Ni ialah dia punya tilam. Jap. Kan guard datang mengamuk pula nanti. Okey, kita buka kita punya tilam. Ni yang buka mengejut tu kan, tiba-tiba besar tu kan. Tak, sebab saya malas bangun sebenarnya. Nak pergi camping tapi pemalas. Sebab biasanya saya pergi camping, saya akan bawa seorang member yang rajin. So, cari kayu ke, tolong pasang kemah ke, semua dia. Lepas tu bila balik pula, mengelap kemah sebelum lipat pun dia semua. Tak suka sangat buat kerja. Tapi kalau drive, beli barang ke, nak duit ke, main minta dengan aku. Tapi, kalau bab mengemas ke, nak set up ke, aku ni jenis pemalas. Tak, sebab dia kan betul-betul minimiskan saiz dia. So, padat. Dia nak meletup. Weh, tu pun besar. Aku tak ingat berapa saiz dia sebab dah lama beli sebenarnya kat Shopee. Dah beli dah sampai, lepas tu tak buka-buka daripada kotak. Hari ni baru rajin nak buka. Tapi sebenarnya kan, dia spring lah. Ingat beli Aspan punya. Kalau spring maksudnya tak selesa dalam kereta. Lepas tu kan, kalau dalam YouTube tu, dia jenis letak dia punya pelantar. Dia buat pelantar daripada plywood dengan kayu macam tu. Tapi kalau kat Kelantan aku adalah gergaji semua untuk buat. Tapi sini tak adalah gaji. Macam mana nak letak benda ni, sebab dia bukan boleh lipat. Dia spring. Mana muat. Kalau tak muat, aku kena cancelkan video ni. Kena beli ni baru. Mana muat? Berat sikit. Ya, muat je. Tak tutup. Tak tutup. Ya tak? Sudahlah. Mana muat belakang? Tak mahu tutup pun. Boleh tutup tapi dia akan terlindung lah. Macam nak buat? Tapi sebenarnya boleh. Boleh lah. Okey, kita sambung balik kita punya video. Inilah bantal. Fail lah. Ada dua bantal. Ini bantal nombor 2. Kita biar dulu dia berangin dulu, masuk angin semua. Sebenarnya yang paling penting bila camping dalam kereta, sebenarnya dia tak nak bagi orang luar nampak. Kalau tak, dapat macam aquarium tidur dalam tu. Tambah-tambah kalau tidur berdua ke apa, ni aku beli dia punya sunscreen. Bukan sunscreen, window, sunshade, window screen punya protector ataupun dia punya visor. Ke salah? Tak, sebenarnya aku beli banyak barang. Lepas tu aku lupa. Aku simpan, kumpul. Hari ni baru nak unboxing. So kita tengoklah benda apa. Ni yang tepi punya. Yang ni memang betul sebab ada brand Kicks. Tapi aku tak sure sama ada yang ni net saja ataupun memang total blackout. Dia bukan total blackout. Dia nampak. Salah. Ni salah juga. Mana? Ni. Macam tu.
Okey, hujan makin turun. So Makin lebat. makin lebat. So kita kena cepat. Lepas tu orang nampak lah situ orang berlintas juga. Kita nak totally blackout supaya orang tak nampak langsung kita tengah bertidur dalam kereta. Hai. Macam tu. Okey. Tak reti lah aku. Di sini punya. Oh, macam main jigsaw puzzle. Cucuk je lah. Macam tu. Oh, yang ni dia tak kacau, so dia suruh masukkan betul-betul. Okey. Yang lain ialah ada magnet. Bukan magnet, dia panggil apa? Magnetik. Ni benda apa ni? Ni ialah cadar-cadar. Macam baju kan Mega. Cadar kita beli warna gelap lah supaya tak kotor. Juga kita ada lampu. Hei anjing. Anjing. Meh. Oh, ingat ada bunyi. Kalau ada bunyi dia boleh masuk di lampu. Capybara. Tak terang lah. Kipas ni nak charge dia 4-5 jam juga baru penuh tau. Macam tu. Bateri dia ada lagi 75%. Aku ni umur 42 tahun dah. Aku punya mata pun dah dapat rabur-rabur dah. Lepas tu dia ada lampu 3 color. Lepas tu dia ada, yang ni boleh bergerak kiri kanan. So kita tutup dulu. Yang ni lepas tu dia boleh gantung ni. Tapi tak tahu nak gantung kat mana. Nanti kita tengoklah mana boleh gantung. Kita gantung, kalau tak kita letak je atas katil macam tu. Lepas tu dalam ni apa benda pun tak ingat dah. Hari ni 1 Muharram, so azam tahun baru. Yelah nak pergi camping. Ni sunshade depan kot. Cermin depan. Sekejap saya test dulu. Visor. Allah, nak masuk pun tak muat. Kereta ni kecil. Saya ukur dulu. Muat. Dah basah dah pula. Okey, kita cuba kat dalam. Dengan keadaan yang struggle. Muat lah. Orang reviewnya badan besar. Keretanya kecil gila. Kereta ni kecil tau. Sebab selama ni aku bawa BMW. Aku rasa kereta tu besar. Bila aku bawa kereta ni, aku rasa sesuai. Sebab aku single. Tak kahwin, tak ada anak. Anak buah ada lah. Kereta sampah ke? Tak. Bukan. Ni untuk belakang punya. Alah, kalau pergi camping, kita sebagai orang Kelantan tak payahlah guna sampah. Tahu luar je. Rasa dia kena tutup dulu baru boleh pasang tu. Sebab dia kan gravity punya konsep. Tak tahulah nak shoot macam mana, nak pergi camping macam mana dengan benda ni besar sangat ni. Dia kata dia single, super single. Dia tak ada yang panjang depan belakang kan. Aku dah letih buat kerja macam ni. Okey. Dia pula test. Macam ni je ke nak test sekejap? Okey, dia sebenarnya kena beli tilam yang nipis je supaya ada gap banyak lagi kat atas ni. Tilam nipis. Lepas tu tilam yang senang lipat kat ujung, bukannya beli spring punya. So siapa nak tilam ni bagi tahulah, nanti kita post. Ataupun kita ambil sendiri. Korang buatlah apa-apa korang buat, dah tidur je. Selesa lah weh. 2 orang muat ni. 2 orang muat, tapi kipas tu kena pusing menghala supaya 2 orang rasa sama. Camping seorang lagi best sebenarnya. Duduk seorang-seorang, letak kipas sini. Yang cameraman tu dia senang. Cameraman, kita beli kamera yang kecil, yang RM80 kat Shopee tu. Bagi kat cameraman. Okey sebenarnya, cuma tilam tak boleh potong Kalau boleh potong dalam setengah kaki. Potong. Lepas tu tutup macam mana nak tutup? Ni macam mana tilam kita ni? Offer kat orang. Offer kat orang lah. Nak simpan kat orang pun bukan boleh guna pun. Dia tak rasa sempit sebab kubur pun lagi sempit sebenarnya. Okey dah, nanti kita beli dia punya untuk tengok apa? Movie. Apa dia? iPad? iPad ada tak tahu tapi tak tahu kat mana iPad. Ada laci kot. Ada iPad kena charge dulu. 2 ada iPad rasanya.
Tapi kalau tidur tepi pantai, datang mak rempit rompak aku nanti ataupun datang rogo aku ke apa, semua susah juga. So better aku cari tempat yang camping yang tertutup. Ada macam orang ni kan pergi Hulu Langat kan, dia kata pukul 10 malam dia tutup pagar. So selamatlah dalam tu. Yang tu bolehlah tidur macam ni. Tapi orang lain tidur dalam kemah, kita tidur dalam kereta. Nak semayang, nak mandi kat luar. Tilam ni kita akan bagi kat siapa-siapa. Lepas tu kita akan cari tilam baru sekejap lagi kat Shopee. Kita akan beli tilam yang nipis. Kalau buat anak buah, okeylah dia boleh tidur kat sini. Lepas tu cuma nak malam-malam pukul 3 pagi kan nak pergi tandas, kena keluar pergi tandas lah. Lepas tu nak solat pun solat kat luar, kecuali kita solat guna isyarat mata sambil tidur. Okey, aku baru perasan kereta ni dia punya kelemahan dia, lampu dia tersenyala sebenarnya kalau buka pintu belakang ni. So dah kena kaji macam nak tutup lampu tu, kalau tak nanti ada bateri. Satu lagi, tilam ni dia panjang, so kita boleh tolak ke depan. Tapi kalau nak drive, dia tak boleh sebab kerusi depan tu dah tolak ke depan. Kalau nak drive kena keluarkan tilam ni. So tilam ni kena let go. Siapa yang nak tilam ni, first comment nanti aku bagi kat dia. Tapi datang pick up sendirilah kat Kajang. Dah sampai dah kat Hammock by the river. Yang jumpa kita tadi nama dia Fifi. Yang tu naik basikal tu, basikal elektrik tu. So aku rasa macam aku camping seorang-seorang kat sini malam ni. Tapi tak apa, kita nak relax saja. Ada anjing. Yes. 2 ekor anjing kat sini. Ni rumah. Kemudian kita masuk lagi dalam ni. Ada rumah. Kita masuk lagi. Mai tu nama Blacky. Blacky, my friend jangan kacau Thank you. Malam ni tidur dengan saya, okey? Okey kak. Boleh. Jom. Kita akan park kat sana, reverse kat sana nanti. Ya, betul. Saya dah tidur dalam kereta saja sebenarnya. Okey, nanti Saya tak nak buka setup, tak nak setup kemah. so, nanti you kena reverse kan? Aha. Menanglah sikit kat sini. Boleh lah. Kita pandai-pandai Oh, so hammock ni boleh guna lah kan? boleh guna. Okey. Tak ada masalah. Oh, tenangnya. Ya. Tapi I tak blower tau. Tak kisah, tak payah blow, tak payah blow. Nampaklah natural Tak dia. apa. Lepas tu plug ni boleh guna? Boleh guna. Lagi senang buat kerja malam ni. Betul. Boleh lah, saya stay sini lah. Oh my god, tenangnya. Kita pergi speed mart dulu dalam 8 minit dari sini. Lepas tu kita akan balik parking kat sana. Ada anjing. So kita akan tidur dengan anjing malam ni. Banyaknya. Jalan Edi Putra. Turn right. Yang tanah dia luas tau. Aku dah jumpa Fifi tadi, dia jaga kat kawasan ni daripada Medan. So dia kata kalau ada apa-apa just call Fifi saja. Dia dah bagi phone number dia. Kita keluar dulu pergi ke Speed Mart. Okay, kau nampakkan barang kereta aku penuh kan, tilam besar tu kan. Tapi jangan risau sebab aku punya kamera belakang ni dia ada 2, sama ada guna cermin biasa atau guna kamera. Tempat ni sebenarnya cantik, tapi hari ni aku seorang saja kat sini. Sekejap lagi aku nak suruh Fifi tutup pintu pagar ni supaya aku dengan dia je dalam ni dan ada anjing-anjing saja. So aku rasa lagi selamat. Sayangnya tempat ni cantik luas tapi tak ramai orang tahu. Kan kalau aku handle marketing kat sini kan penuh orang nanti. Aku pandai buat viral ni. Lepas tu aku boleh reverse ke belakang. Jap. Tak ada. Fifi ada selalu kat sini. Anjing pun banyak, don't worry. Saya lepak-lepak sini je. Okey. Tak apa, saya jalan dulu. Kita jalan pergi sana dulu, tengok view dia. Luas gila weh kawasan dia. Serius. Rasa 4-5 ekar kawasan ni. Tengok tepi ni pun lawa. Tempat masak common area. Open kitchen. Sini sana. Oh, ke aku patut mandi sungai sekejap lagi Menarik juga sebenarnya idea untuk mandi sungai tu.
Aku sekarang berada kat tepi sungai dan ni dia punya view sungai. Sana ada air turun sikit, air macam air terjun. Air tenang, kedai kat sana pun sama, air terjun sikit. Wah! Kereta kita kat sana. Kita akan buka belakang dan kita akan tidur dalam kereta. Dan kat sini ada hammock dan juga ada pelak kat situ. So, aku boleh buat kerja aku. Aku dah siap set up semua. Lepas tu Fifi datang tadi, dia kata pagar pun dah kunci. Ni view aku, sungai. Aku harap malam ni sejuk. Dan ni lah aku punya setup. Ada katil, tilam sebenarnya kat sini, 8 inci ke 10 inci macam tu. Selimut, bantal ada 3, kapibara punya lampu. Dan aku boleh tidur malam ni buka macam ni sebab tak ada orang. Dan sebelah kereta aku ni ada meja ni. Meja ni ada plug. So aku tengah charge aku punya laptop. Lepas tu ada makanan juga aku beli, snack-snack. Air satu. Dan ada kipas kat sini. Phone kita akan charge lagi. Aku duduk kat hammock ni, dah tertidur sebenarnya tadi. Sambil tengok Netflix, sambil makan ni. Dan aku dah habis satu kacang ni. Buka kipas lagi. Kereta kat sana pun tak tutup pintu. Tapi dah pintu bahagian sana dah tutup. So tak ada orang kat sini. Kita akan pergi tandas dulu. Lepas tu kita akan sembahyang. Hai anjing. Saya nak pergi tandas. Cantik dia buat tempat ni. Lah, semua tidur atas ni. Ada 4 ekor kat sini. Anjing ni pun makhluk Tuhan, makhluk Allah. So, kita kacau dia, tak kacau kita. Kita pergi sini. Banyak-banyak pokok. Hati-hati juga waktu maghrib kan salah zoom. Benda lain kan. Ini rumah lama sebiji sini. Ni. Okay, ni ada tempat mandi dan juga tempat toilet. Okey lah, nak masuk tandas. Bye. Aku baru sudah mandi dan sini tak ada orang. So aku seksi lah. Dah lah ada anjing situ. Kalau ada kerja aku terbogel nanti. Hello, good morning. Ni view daripada tempat tidur kita. Tidur dalam kereta. Sejuk. Dah sekarang pukul 7.05. Aku baru sedar dah lewat dah subuh. Ni suasana kita. Morning Fifi. Ngantuk. Kita toilet jap. By the way, korang tahu tak resort mana yang best kat Ulangat ni yang boleh car camping? Kalau korang tahu, boleh tulis saja kat aku lah. Aku nak try kat nanti. Aku dah siap mandi dah, tapi rambut tak sikat lagi sebab tak ada minyak rambut. Kereta pun dah kemas. Dia kena lipat macam tu, tilam sebab dia panjang sangat. Dan aku rasa kena beli tilam baru. Siapa nak tilam ni bagi tahulah Sekarang pukul 7.38. Ambil masa 32 minit nak sampai ke office. Ni pemandangan kita. Walaupun tepi sungai, ada air terjun semua, tapi kita tak mandi. Okay, kita kena cabut apa ni, sunscreen ni. Sebab kalau tak kena saman dengan polis. Aku baru baca kat Twitter semalam. Tapi dah pada cabut dah. Okay, kita gerak dulu daripada Hammocks by the River. Terima kasih semua. Terima kasih Jun. Terima kasih Fifi. Jun tu admin dia. Dia duduk Penang. Okay, kita terus gerak ke office. Sekarang dah pukul 8 pagi. Pukul 8.40 macam tu kita sampai ke office kita. Jangan risau walaupun nampak tilang kat belakang, tapi aku boleh tengok kat sini. Says when going places.